nakil masjid. Kalau saya sebut nakil ni tentang agama sebab dalam kaedah memang jawatan dia nakil. Cuma bahasa yang kita biasa pakai ketua imam. Tapi kalau ketua imam ni memang tak ada dalam kaedah-kaedah ni, tak ada. Kita tak pakai lah. Sebab tu saya sebutkan nakil ini di masjid mana-mana pun kita pakai nakil masjid, iaitu dialah yang mengurus tadbir bahagian perjalanan ataupun aktiviti pengimarahan pentadbiran terutamanya di setiap masjid. Jadi balik kita serah kepada Ustaz Fori, insyaAllah boleh ikut lebih kurang 7 minit 8 minit lebih kurang. InsyaAllah saya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Terima kasih Tuan Moderator, sahabat saya Ustaz Syahir, ahli panel yang pertama Ustaz Ahmad Sirajuddin. Rasa nak sebut mantan pun takut, sebab rasa dengan sepenuhnya lagi ambil jawatan orang hebat dipaksa namanya disebut-sebut, disanjung-sanjung di dalam radio IKIM, satu-satunya pegawai jawi yang boleh menembusi ruang udara, radio klasik. Hebat tuan-tuan. Suatu mutiara yang sangat bernilai. Inilah suatu kebiayawan yang tinggi diletakkan oleh Ustaz Ahmad Sirajuddin, yang rasanya susah untuk saya capai terlampau tinggi. InsyaAllah kita cuba bersama-sama. Yang dihormati Datuk Pengerusi Datuk Ibrahim, di mana Pengerusi Datuk Airam Ibrahim, AJK Jawatan Kuasa Masjid Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Bangsa. Takut tertukar lagi dengan Masjid Jamek Ketua Abdul Aziz Shah Kampung Sungai Penchala. Semalam saya sebutlah sebab semalam ada majlis perpisahan di Masjid Sungai Penchala. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, pada jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya saya ucapkan tahniah kepada tuan-tuan, puan-puan, pada jemaah yang dapat hadir yang pada malam ini menjadi tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di dalam satu tempat yang mulia, di dalam satu tempat yang mulia, di dalam satu majlis yang mulia. Mudah-mudahan kita juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tajuk yang kita bincang pada malam ini, pengimarahan masjid, tanggungjawab bersama. Bila mana kata bersama, ia melibatkan pelbagai pihak, bukannya satu pihak, tetapi ramai pihak yang terlibat. Dengan arti kata yang lain juga, pengimarahan masjid itu dan masjid itu adalah tanggungjawab semua manusia. Siapa sahaja yang datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala mempunyai tanggungjawab untuk mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari kiamat nanti tuan-tuan, hari akhirat nanti, manusia akan dibangkitkan di padang mahsyar. Ketika itu tak akan ada naungan selain daripada naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada waktu itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 7 golongan. 7 golongan ni adalah golongan VVIP Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kat dunia, kalau kita masuk dalam satu majlis, bila mana dihampanya satu kapet merah, dan kapet lalu itu dikhaskan untuk kita lalu di atas kapet tersebut, dan bila mana duduk di tempat di tagging nama kita, maka kita berbangga tuan-tuan.
kita rasa berbangga kerana diiktiraf sedemikian. Tapi di akhirat Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara 7 golongan tersebut ada satu golongan yang dinamakan bila mana hatinya qalbuhu muta'alliqun fil masajid. Hatinya sentiasa terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Hebat tuan-tuan. Mereka yang hatinya sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sentiasa ingat untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana dia datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, adanya satu sifat dalam dirinya datang semata-mata untuk melaksanakan ibadah kerana Allah Subhanahu wa taala. Dia datang ke masjid bukan niat untuk cemburu. Dia datang ke masjid bukan niat untuk cari kesalahan, untuk cuba bongkar aibah orang. Tidak. Tapi datang ke masjid semata-mata nak mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Bila mana niat kita betul tuan-tuan, kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, kita solat di atas satu saf yang sama. Tidak kiralah ada bakat apa benda sekalipun. Tidak kiralah kita dikaya sehebat mana sekalipun, kita akan solat di atas saf yang sama. Dan bila mana niat kita ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, kita selesai salam, kita akan bersalaman, insya-Allah akan mengeratkan ukhuwah silaturahim di antara kita. Yang penting niat fil qalb, di dalam hati kita. Ingat tuan-tuan, manusia ni ada beberapa pandangan. Kata ulama, terbahagi manusia itu bila mana mentafsirkan sesuatu perkara terbahagi kepada 4 pandangan. Yang pertama, manusia akan tengok sesuatu perkara dengan pandangan mata. Dan pandangan mata ni tuan-tuan kadang-kadang akan tersalah. Ramai orang menggunakan pandangan mata, maka timbullah pelbagai persepsi. Tengok sesuatu perkara, dia cuba cepat untuk beri suatu komentar, cepat untuk menghitam seseorang, cepat untuk memberitahu bahawa orang ini berada pada peringkat yang orang yang besar. Pandangan mata akan menimbulkan pelbagai persepsi. Yang kedua, pandangan akal. Kadang-kadang juga orang yang hebat pandai ni tuan-tuan, dia juga akan mentafsirkan sesuatu perkara dengan akalnya, dan pandangan akalnya adalah tersasar ataupun tersalah. Akan tersalah. Duduk masuk dalam masjid, duduk fikiran dia nak menjatuhkan ukhuwah seseorang, nak menjatuhkan aib seseorang. Dia cari juga cara bagaimana nak merenggangkan hubungan di antara 2 sahabat yang baik. Dan yang ketiga adalah pandangan nafsu. Pandangan nafsu ini akan membawakan seseorang untuk melakukan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita nak merapatkan ukhuwah di antara para jemaah, di antara AJK dan jemaah, maka kita pandanglah sesuatu tindakan, sesuatu perkara yang dilaksanakan melalui pandangan hati tuan-tuan. Pandangan hati itu yang hakiki, kerana niat kita ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, pada jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita beruntung duduk di masjid yang dikatakan ibadah di Kuala Lumpur. Kadang-kadang contohlah bila mana kita balik ke kampung kita, tengok pengurusan masjid di sana tak sehebat pengurusan masjid di Kuala Lumpur, di bandar-bandar hebat. Untungnya kita kerana Allah pilih untuk kita duduk dalam masjid yang hebat pentadbirannya, yang hebat pengurusan. Dan tujuan kita tuan-tuan sebagai seorang jemaah, sebagai seorang ahli qaryah, datang ke masjid bila mana ada suatu pandangan ataupun suatu perkara yang nak kita lontarkan, berilah komentar itu dengan berhikmah. Jangan ada sifat cemburu, jangan ada sifat dengki dan sebagainya. Dan bagi orang yang mentadbir pula, bagi pihak jabatan kuasa, bila mana menerima suatu komentar, terimalah dengan berlapang dada. Janganlah kita rasa adanya perasaan sombong, adanya perasaan ego. Bila mana ukhuwah kita bersatu, silaturahim kita terjaga, maka insya-Allah
pengurusan masjid kita akan ditingkatkan, akan dapat meningkatkan syiar Islam di mata dunia. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, pada jemaah yang dirahmati Allah, saya berhenti dulu setakat itu, insya-Allah. Sehingga yang kedua saya serahkan kepada tuan moderator. Jazakallah khairan katsiran, ucapkan kepada Fadil Ustaz Khalid. Allahu Akbar. Uraian yang ringkas dan padat, tuan-tuan, dan saya mohon masa ini memang agak syukur kita. Mohon je sebaik boleh pun kita lanjut sikit. Boleh kan? Lepas yang saya masuk waktu itu bagi azan sikit. Lepas tu kita sambung sikit lagi boleh kan? Saksilah kata dia ni tahu lah, mungkin lah, kita tak tahu lah. Lepas ni nak main boleh ni. Main job pula dia kata. Jadi dia kata main pun stress pinggang. Marah tengok saya pakai ni. Dia kata saya ni main sampai tengok Datuk Ibrahim kena. Tengok Datuk Ibrahim mungkin keluar kenal lah. Tak apa, insyaAllah kita akan teruskan. Mungkin kita terus je kan. Tak ada azan tak apa, insyaAllah. Manapun orang yang beriman ni, dia akan main masjid pada waktunya kan? Dia tak bergantung pada mana-mana pun kan? Itu yang hebat tu, orang yang beriman. Macam tuan-tuan lah, kalau tidak tak duduk kami. Tapi saya seronok Datuk, tengok dulu masjid ni ramai orang muda. Masuk Datuk, nampak muda sekali. Allah Akbar. Okey, kita balik kepada murid kita. Kita tu kata pun cakap lebih kurang banyak, katanya orang Jepun tak cakap lah, kata marah daripada kita kan. Jadi kita nak teruskan apa yang kita bincang pada yang baru sampai sahabat datang. Kali ini kita nak bincang bagaimana kita mengimarahan satu tanggungjawab yang sama bersama, maknanya kita bersama-sama nak mengurus takbir, nak jadi elok masjid ni. Bagaimana kita nak mengimarahkan dengan cara yang terbaik. Allahu Akbar. Jadi untuk soalan yang kedua, kita nak bagi pada Ustaz Syirah. Ustaz Syirah dia tak heran soalan apa pun. Dia tu jawab dekat